Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kesempatan yang ada ini, syukurlah saya berkongsi tentang ayat Al-Quran yang menyatakan berpuasa itu boleh menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu akan menjadi manusia yang bertakwa. Kita cuba perhatikan kenapa ibadat puasa ini dikaitkan dengan takwa. Dalam banyak-banyak ibadat yang lain, ibadat ini disebut secara jelas tujuannya adalah untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melihat daripada pelbagai sudut, pelbagai aspek, kenapa ibadat puasa ini boleh menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambillah satu dua perkara yang boleh dikongsikan pada petang ini. Yang pertama, kalau kita lihat kepada ibadat puasa ini, ia berkaitan dengan menahan diri pada makan dan minum. Dan kita tahu makan dan minum merupakan satu gharizah kepada manusia. Satu perkara yang semua manusia akan berusaha untuk mendapatkan makanan. Dan sebahagian manusia enjoy makanan itu dengan secara berlebihan, dan akhirnya boleh membawa kepada penyakit dan sebagainya. Tetapi manusia tetap manusia yang sangat suka kepada makanan. Maka ibadat puasa ini, dia menahan manusia daripada makan. Dan bila menahan manusia daripada makan, ia sebenarnya telah mengekang hawa nafsu manusia yang sukakan kepada makan dan minum. Dan mengekang nafsu ini satu perkara yang sangat perlu dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman, kerana manusia ini dilingkungi oleh pelbagai dugaan-dugaan, godaan-godaan, sama ada oleh syaitan ataupun oleh nafsu dalam diri sendiri, nafsu syahwat. Dan antara cara untuk mengekang nafsu syahwat ini ialah melalui menahan diri daripada makan dan minum untuk tempoh tertentu. Maka dalam Islam telah menetapkan puasa itu dilakukan daripada tulu' al-fajri, daripada keluarnya matahari, naik matahari waktu pagi, sehinggalah kepada terbenam matahari waktu petang. Dan tempoh ini manusia dilarang daripada makan dan minum dan melakukan perkara lain yang membatalkan puasanya. Dan ini merupakan satu bentuk latihan pengekangan nafsu. Dan latihan ini sangat penting supaya manusia ini sentiasa sedar akan dirinya, supaya manusia ini tahu bahawasanya dalam hidup ini banyak perkara-perkara yang dia tak boleh lakukan kerana menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengelak daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengekangan nafsu syahwah dalam bab makan dan minum ini boleh membantu manusia daripada terikut-ikut dengan godaan nafsu syahwahnya dan juga godaan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Al-Hujjatul Balighah oleh Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi, beliau mengatakan dia sifatkan sifat manusia itu sebagai al-bahimiyah, sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya itu, yang mana sifat itu antara cara yang boleh dipecahkan, yang boleh kita buang sifat itu dan kita naik martabat yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah melalui pengengangan diri dalam bab makan dan minum. Maka mengurangkan makan dan minum itu akan menjadikan seorang manusia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana terkumpul dalam ibadat puasa itu sifat satunya sifat sabar.
dalam bab sabar ini kita ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, sabar dalam kita diuji dengan sakit, dengan pelbagai keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Dalam ketiga jenis sabar ini, semuanya ada dalam ibadat puasa. Dalam ibadat puasa ada yang pertama, iaitu sabar dalam melakukan perkara taat, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadat puasa ada sabar daripada menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak makan semasa berpuasa. Dalam puasa juga ada sabar dalam kita menempuh ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian lapar itu kita dapat bersabar. Maka ketiga-tiga jenis sabar ada dalam ibadat puasa. Dan oleh kerana ibadat puasa itu melatih manusia untuk bersabar, dan kerana itu maka ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang melayakkan ibadat ini yang disebut oleh dalam satu hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku dia akan memberi ganjaran kepada mereka yang melakukan ibadat berpuasa. Dalam banyak-banyak ibadat puasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu kedudukan, diletak dan satu kedudukan sangat special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ganjaran pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui, yang tidak diketahui oleh manusia lain, yang mana dalam ibadat lain disebut ganjaran pahalanya daripada 10 sehingga 700 kali ganda, tapi ibadat puasa hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Maka itulah hakikat puasa. Satunya, dia melatih dan mengekang nafsu manusia daripada perkara kelazatan hidup, terutamanya makan dan minum. Dan kerana itu dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh mencapai tahap takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, kalau kita lihat dalam melakukan ibadat puasa ini, manusia sebenarnya telah mencapai tahap muraqabah sebagaimana dibincangkan oleh para ulama tasawuf. Muraqabah artinya situasi seorang manusia itu yang sentiasa ingat dan sentiasa tahu bahawasanya dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna muraqabah. Mana dalam perbincangan ilmu tasawuf, selepas berlakunya muhasabah yang mendalam oleh seorang hamba Allah, maka dia akan naik ke martabat muraqabah. Jadi dalam ibadat puasa ini, kenapa berlakunya muraqabah kepada orang berpuasa? Kerana seseorang yang berpuasa itu dalam tempoh melaksanakan ibadat berkenaan, dia menahan dirinya daripada makan dan minum, walaupun dia tahu dia boleh saja dalam menjarakkan diri daripada manusia dan boleh makan dan minum tanpa dilihat oleh manusia di sekitarnya. Tapi kerana dia tahu dia disaksikan dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak makan dan minum hanya semata-mata kerana dia tahu dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada kerana itu, itulah dipanggil sebagai muraqabah dalam ilmu tasawuf. Maka sebenarnya dalam ibadat puasa ini, seseorang manusia itu, seorang hamba Allah itu telah pun mencapai tahap muraqabah, iaitu satu tahap yang dia mengetahui dan dia tahu bahawa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap tindak tanduknya. Dan ini sebenarnya martabat ihsan, sebagaimana diduhuraikan dalam hadis Jibril apabila Rasul ditanya tentang apa itu maksud ihsan, maka kata Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah, dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka fahamilah dan ketahuilah bahawasanya Allah melihat dan nampak kamu apa sahaja kamu lakukan. Jadi muraqabah itulah yang menjadikan manusia itu dapat menahan dirinya daripada melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tahu dia sentiasa diperhatikan dan setiap tindak tanduknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, kerana dua perkara inilah, ada banyak lagi perkara yang boleh kita huraikan. Kerana dua perkara ini kita lihat kenapa
ibadat puasa itu dikaitkan dengan pencapaian takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kerana nature ibadat puasa itu adanya unsur ikhlas, adanya unsur memecahkan hawa nafsu, dan adanya unsur muraqabah. Yang ini boleh menjadikan seorang hamba Allah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan boleh capai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli tasawuf, man raqaba Allah taala min fi khawatirihi asamahu Allah fi jawarihi. Sesiapa yang dalam ingatannya dia tahu bahawa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menjaga anggotanya daripada melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya muraqabah dalam kehidupan seorang hamba Allah, dan muraqabah itu ada dalam ibadat puasa yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam dua perkara ini, kita pergi satu lagi hadis Rasulullah SAW yang menyatakan as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Hadis itu agak panjang tapi saya ambil yang pendek itu. Puasa itu as-sawmu junnatun. Puasa itu dia satu junnah, satu perisai yang menghalang manusia daripada melakukan perkara yang tidak baik. Kenapa disebut junnah itu? Kerana adanya unsur ikhlas dalam puasa, adanya unsur muraqabah dalam puasa, dan ada dua unsur inilah yang menjadikan seorang manusia itu sentiasa terjaga dirinya daripada melakukan perkara yang tak digemari, yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi lagi dalam perbincangan bab nature, bab puasa ini, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, laisa al-maqsudu min syar'iyyati as-sawmi nafsul ju'i wal 'atash. Bukanlah tujuan untuk puasa itu, disyaratkan puasa itu semata-mata untuk lapar dan dahaga, bal ma yatba'uhu min kathri syahawati wa tatwi'in nafsi al-ammarati lin-nafsi al-mutmainnah. Tetapi ia adalah yang ada kaitan dengan puasa itu ialah memecahkan syahwat dan menundukkan hawa nafsu ammarah kepada nafsu mutmainnah. Maka kita lihat daripada sudut ini memang kita boleh rasai, dan kita memang boleh akui bahawasanya ibadat puasa yang menahan lapar dan dahaga ini memang boleh betul-betul memecahkan hawa nafsu manusia, dan kerana dia meletakkan manusia dalam keadaan yang sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa begitu, dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah memerhati setiap tindakan manusia, dan dengan kerana itu dia boleh mencapai sifat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sekarang itulah yang dapat saya kongsikan dalam waktu yang pendek ini pada petang ini. Mudah-mudahan perbincangan ringkas tentang puasa dan kaitan takwa itu dapat memberi satu perkara yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.